Ramadan itu dikaitkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan, bulan yang diturunkan di dalam Al-Quran. Dan kita pun pakat baca Quran, tadarus Quran. Kemudian kita dengar Al-Quran tiap-tiap malam ketika tarawih. Tapi ada orang yang tidak kisah bila Al-Quran itu dipijak dan diuploadkan dalam Facebook dia. Bahkan cukup apologetik mengatakan, oh kita kena memujuk. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kadang-kadang ibadat kita itu ibadat yang lebih menekankan formaliti, tidak kepada maksud itu. Tak apalah Ustaz ulang banyak kali pun, seperti mana yang disebut oleh Ibn Atta'illah Sakandari dalam hikmahnya. Wa rubbama fataha laka abwab ta'ah wa ma fataha laka abwab al-qabul. Wa rubbama qada 'alaika bidzambi wa kana dzalika sababan lil wusul. Bermaksud, barangkali dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sudah buka kepada kita segala pintu, segala macam pintu ketaatan. Tetapi barangkali Allah belum buka lagi pintu penerimaan. Sebab apa? Sebab kita melakukan ibadah tanpa kita menyertai dengan hati kita yang sedar. Sebab itu mengambil kesempatan yang sangat ringkas ini, saya ingin kongsi beberapa perkara lah, supaya kita memaknakan ibadah kita tu dengan betul-betul makna, bukan hanya kita fokus kepada formaliti. Di rumah dakwah Ustaz dah sebut, yang membezakan ibadat puasa kita dengan anak-anak kita umur 7 tahun, apa sebenarnya yang membezakan? Dari sudut formaliti, format puasa serupa je. Anak kita mula belajar umur 7 tahun, belajar puasa, bermula subuh sampai maghrib. Kita pun begitu juga. Kita pun puasa daripada subuh sampai ke maghrib. Kita tak makan, tak minum, tak bersama isteri. Anak-anak kita pun gitu juga. So apa beza? Nanti 1 Syawal mereka seronok. Kerana apa? Kerana dapat baju baru. Dan yang membezakan kita dengan mereka di hujung Syawal nanti sebenarnya. Dalam kitab klasik Arab, dalam kitab klasik orang-orang dulu, kitab kuning, ada satu pepatah, laisal 'id man labisal jadid wa innamal 'id man taqwahu yazid. Bukanlah hari raya itu untuk orang yang hanya berpakaian baru. Ini buat anak-anak. Hari raya pakaian baru adalah reward kepada anak-anak kita yang berpuasa, formatnya macam kita. Dan kita ni kalau format kita nanti berpuasa seperti anak-anak, di hujung Syawal nanti, hujung Ramadan, kita pun nak berpakaian baru macam anak-anak, maka level kita dengan ibadat anak-anak serupa. Tetapi ulama kata, beza kita dengan puasa anak-anak, anak-anak gembira dengan pakaian yang baru, tetapi kita gembira dengan taqwahu yazid, takwanya dalam version yang baru. Sebab itu saya nak kongsi dengan para hadirin sekalian beberapa rasanya muhasabah lah, supaya kita memaknakan ibadat, sepanjang ibadat yang kita buat ini ada makna, bukan hanya sebagai ritual-ritual yang kita rasa kosong dengan Allah Ta'ala. Pertama, puasa. Kita mula dengan puasa. Puasa ni tuan-tuan sekalian, kita kena faham, puasa bukan hanya puasa dalam bulan Ramadan, bukan hanya menggugurkan kewajipan. Kalau anak-anak kita puasa sebab kita nak latih. Kita orang dewasa kadang-kadang berpuasa menganggap puasa itu untuk menggugurkan kewajipan. Finish, full stop. Bukan. Di samping menggugurkan kewajipan, sebenarnya puasa adalah mekanisme paling utama adalah untuk kita dapat self control kita terhadap nafsu kita. Itu paling penting sebenarnya. Sebab itu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia memperkenalkan hakikat dengan syariat. Syariat ni format, hakikat ni tujuan, mengapa? Atau dalam bahasa mudah,
untuk kita menjawab macam mana itu syariat, itu format. Macam mana nak buat, macam mana nak puasa, macam mana nak ini. Tapi jarang orang bertanya, mengapa kita puasa? Ini pengalaman kerja di Jabatan Mufti 29 tahun, bulan Ramadan, soalan-soalan akan berulang, lebih kepada bertanya format puasa. Macam mana nak buat? Macam mana nak tarawih? Macam mana nak zakat fitrah? Jarang sekali orang bertanya, mengapa berpuasa? Mengapa zakat fitrah? Mengapa itu? Mengapa ini? Menjawab soalan mengapa, menyampaikan kita kepada matlamat kita beribadat. Imam Ghazali kata, dia mengambil satu analogi. Nabi Adam alaihissalam digoda oleh iblis. Maka sedikit kesalahan itu kita transfer kepada godaan iblis. Pertanyaannya, iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam, siapa punya angkara? Yang menggoda iblis, siapa dia? Yang menggoda iblis adalah aba wastakbara. Perasaan enggan dan takabur. Takabur dan enggan itu mari daripada mana? Daripada dalam. Daripada dalam. Isunya nafsu. Sebab itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya, nafsu dalam diri kita ini ibarat binatang. Binatang ternakan ke binatang tunggangan. Nak lemahkan nafsu, antaranya adalah nak melemahkan binatang yang menjadi tunggangan kita. Nak lemahkan dia supaya tak agresif. Buat apa? Kurangkan makannya, kurangkan minumnya. Dia akan lemah energi dia. Satu lagi, untuk melemahkan energi dia adalah kita kena tambah kerja dia supaya dia lemah. Itulah hakikat puasa untuk diri kita. Kita tak makan, kita tak minum, dan kita tambah siang hari berletih-letihan tak makan beberapa belas jam, malam kita solat tarawih. Sampai kata ulama tasawuf, letihkan diri dengan amal taat sehingga dah tak ada daya untuk buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat nak tengok Facebook benda tak elok, mata dah letih. Jadi puasa adalah untuk menundukkan nafsu. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia menyusun kategori yang orang puasa itu kan 3 kategori itu. Kategori pertama, ini puasa anak-anak. Tak makan, tak minum. Itu puasa anak-anak. Atas sikit, tak makan, tak minum, plus puasa anggota badan. Itu puasa kita sepatutnya. Puasa mata, puasa telinga, puasa minda kita. Dan peringkat tertinggi ini puasa subhanallah, puasa para anbiya, para awliya, yang kita pun bolehlah cuba tapi susah nak dapat. Tak makan, tak minum, anggota lain kita berpuasa, hati kita juga berpuasa. Hati kita berpuasa maksudnya kita buangkan daripada hati kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu nombor 1, puasa. Malam kita qiyam kan, tarawih sebagainya.